warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat, kasih sayang, kurniaan, taufik dan hidayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala masih lagi beri kita peluang untuk kita sama-sama memperbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan rahmat, kasih sayang, kurniaan, taufik dan hidayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala ikut cara yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita akan bincang pada pagi ini insya-Allah taala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab kita ni, Jami' At-Tirmizi ataupun Mukhtasar Jami' At-Tirmizi, berkaitan tentang pentingnya untuk satu orang dia nak selamatkan diri dia adalah dia juga bagi tahu orang lain bahawa benda yang dia tengah buat tu salah. Kalau satu orang dia nak selamat tapi dia tak nak bagi tahu ke orang lain bahawa yang orang lain tengah buat tu salah, dengan dia sekali akan rosak anak. Dia juga akan karam, yang kita akan baca daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumi fi ad-darain amin. Babu ma jaa fi nuzul al-'adhab idza lam yughayyir al-munkar ataupun idza lam yughayyir al-munkar. Bab pada menyatakan akan turun azab Allah subhanahu wa ta'ala apabila kemungkaran itu tidak dicegah. Kemungkaran itu tidak dicegah. Banyak hadis. Amar ma'ruf nahi munkar adalah satu kemuliaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala explicitly, jelas-jelas Allah ta'ala sebut dalam Quran, Bani Israel dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebab dia tak buat nahi munkar. Allah ta'ala kata, Lu'ina alladhina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah Ta'ala kata Bani Israel telah dilaknat di atas lidah para nabi mereka sendiri. Zalika bima asaw, demikian itu adalah kerana mereka telah menderhakai bima kanu ya'tadun, dengan apa yang mereka telah buat. Apa yang diorang buat? Allah Ta'ala bagi tahu ayat seterusnya. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Allah Ta'ala kata diorang ni, bila di kalangan diorang buat kemungkaran, diorang tak cegah, tak buat amar ma'ruf nahi munkar. Disebabkan itulah mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labi sama kanu yaf'alun, kata Allah, buruk, sangat buruk apa yang mereka telah, sangat keji apa yang mereka telah buat. Nahi munkar bukan selection, bukan tak apalah, dia buat dah buat kan, orang ni dah buat, orang tu dah buat. Bukan. Kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan, yang kita akan tengok dalam Quran ni, setiap generation pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah sebaik-baik manusia yang telah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala anfa'un nas linnas, manusia yang paling bermanfaat yang Allah Ta'ala keluarkan, yang Allah Ta'ala utuskan untuk manusia. Ibn Abbas, riwayat datang dalam Ibn Abbas bahawa Ibn Abbas menafsirkan kuntum khaira ummah adalah sahabat-sahabat yang telah berhijrah bersama Nabi SAW daripada Mekah kepada Madinah. Tetapi Al-Imamul Hafidhul Ibn Hajar, Al-Imamul Mufassirul Hafidhu Ibn Kathir, dalam tafsir dia kata dalam ayat ini maksud yang tepat adalah setiap generation pada umat Nabi SAW. Tidak hanya untuk sahabat. Ayat ini umum, general, setiap generation. Bukan hanya sahabat je dapat ni, tak. Ini adalah kemuliaan, khasais, speciality yang Allah Subhanahu wa taala telah peruntukkan untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'muruna bil ma'ruf, kata Umar ibn Khattab, siapa yang nak jadi khairu ummah, dia kena fulfill the next shurut. Dia kena buat ayat selepas. Dia kena ada sifat yang Allah Ta'ala sebutkan. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummatin. Apa ciri-ciri dia? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dia adalah golongan yang mengajak manusia kepada Allah dan mencegah manusia daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billah. Ini adalah latifah para mufassirin menyebutkan Allah Subhanahu wa taala telah melewatkan tu'minuna billah. Allah Subhanahu wa taala sebut ciri-ciri orang yang terbaik adalah mendahului daripada beriman dengan Allah. Ini adalah kerana nak menunjukkan kepentingan, kemuliaan amar ma'ruf nahi munkar. Khusus, speciality yang ada pada ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita akan tengok beberapa ayat yang dalam Al-Quran Allah Ta'ala maksud adalah yang sama. Allah Ta'ala sebut khairu ummah wa ulaika humul muflihun. Orang ni orang yang berjaya, orang yang buat amar ma'ruf nahi munkar. Dan berapa lagi ayat. Jadi apa hadis yang kita nak baca adalah wa bi ilaihi wa bi sanadil muntasif ila al-musannif qala haddathana Qutaybah qala haddathana Abdul Aziz ibn Muhammad an Amr ibn Abi Amr an Abdullah al-Ansari an Hudzaifah ibn al-Yaman an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sorry, this is not the hadith. Okay, sebelum dia وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق. Riwayat ini datang dari siapa? Daripada Qais ibn Abi Hazim, riwayat daripada Abi Bakr as-Siddiq. Qais ibn Abi Hazim adalah seorang kibarut tabi'in, qudama'ut tabi'in, seorang yang bila berjumpa as-sahabah, dia dalam range, dia dalam umur yang kamalul rijal, kata ulama hadis. Apa maksud kamalul rijal? Umur bukan umur yang muda, bukan budak-budak, dia dah remaja dah. Dia punya otak dia semua, ingatan semua dah matang betul lah. Qais ibn Abi Hazim adalah seorang tabi'in yang meriwayatkan daripada Asyara Mubasyarah, 10 sahabat yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama menyebutkan Qais ibn Abi Hazim dia meriwayatkan daripada 10 sahabat kecuali Abdurrahman bin Auf.
Abu Daud, Imam Abu Daud menyatakan bahawa ajwadun nas, ajwadut tabi'in isnadan Qais. Kata Abu Daud, riwayat yang paling cantik, kan, yang paling tepat di kalangan at-tabi'in adalah Qais ibn Abi Hazim. Qais ibn Abi Hazim, dia hidup di zaman Nabi SAW. Tetapi apabila dia meluk Islam, dia nak datang jumpa nak baiat dengan Nabi, tengok Nabi telah wafat, maka dia terus jatuh level dia jadi at-tabi'in. Sebab syarat satu orang tu nak jadi sahabat bukanlah dia hanya hidup di zaman Nabi, tetapi man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Seorang yang beriman dengan Nabi, seorang yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi dan mati dalam hal keadaan iman. Nah, jadi Qais ibn Abi Hazim seorang tabi'in yang al-hafidhu, kata Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, orang yang ingatan yang sangat luar biasa, orang yang hebat. Maka dia telah meriwayatkan daripada Abi Bakr Siddiq, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Maka kita sayugianya kena ada background. Bila Abu Bakar nak cerita ni, kita dah tak pelik dah. Sebab sebenarnya Abu Bakar, bila kita baca kisah dia, Abu Bakar adalah seorang yang ghirah terhadap syariah. Pada pemerintahan Abu Bakar, kita tengok Abu Bakar lebih tegas, hatta walaupun dengan Umar ketika nak hantar tentera yang diketuai oleh as-sahabi yang umur baru belah tahun, dan Umar datang jumpa Nabi, Umar datang jumpa Abu Bakar, macam mana ni kan, nak tak kita ubah, ni pun cerita selalu dengar. Maka kata Abu Bakar, Nabi telah lantik dia, siapa aku nak ubah dia, kan? Nah, okey, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, apa Abu Bakar meriwayatkan, annahu qala ayyuhan nas innakum taqra'una hadhihi al-ayah. Wahai manusia, engkau akan baca ayat ni. Ni ayat Quran ni. Kau baca ayat Quran ni. Tetapi kenapa Abu Bakar nak sebut ni? Kan nak highlight kan, sebab orang jangan salah faham tentang ayat ni. Kan kau baca ayat ni. Kan apa dia Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Ta'ala, alaikum anfusakum. Apa maksud dia? Ilzamu hifdha anfusikum. Kalian kena jaga betul-betul diri kalian daripada apa? Anil ma'asi, daripada maksiat. Kena jaga daripada buat maksiat. Kalau kalian jaga tak buat benda mungkar, tak buat benda maksiat. Apa tu mungkar? Apa tu ma'ruf? Ma'ruf ni adalah apa-apa sahaja perkara yang diperintahkan oleh Allah dan digalakkan oleh syariat. Ini ma'ruf. Maka lawan daripada ma'ruf adalah munkar. Lawan daripada ma'ruf adalah munkar. Apa maksud ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Kau jaga betul diri kau, kan? Bila kau dah taat perintah Allah, kau dah taat perintah Allah, kau jangan takut. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Engkau, Allah Ta'ala dah bagi hidayah, engkau boleh buat ketaatan, kau boleh jaga perintah Allah. Kau janganlah takut, kau buatlah nahi mungkar. Tu maksud dia. Kau jangan takut, kau ajak orang kepada kebaikan, kau cegah orang daripada maksiat. Sebab orang yang sesat, orang yang pendosa, orang yang fasik, dia tidak akan memudaratkan kau, dia tidak akan dapat memudaratkan kau. Ini yang nak di-highlightkan oleh Abu Bakar. Sebab orang bila baca ayat ni, dia ingat, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Okey, kau jaga diri daripada maksiat. Orang yang tak taat takkan
memudaratkan kau sebab kau dah diberi hidayat. Okeylah, aku dah buat ketaatan, aku tak buat nahi munkar. Abu Bakar kata, kau dah baca ayat ni. Ayat ni bukan nak menafikan kewajipan daripada amar ma'ruf nahi munkar, tak. Kemudian Umar kata apa? Kemudian Abu Bakar kata apa? Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kau dah baca ayat ni, kau tahu tak apa maksud ayat ni? Kata Abu Bakar, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa dia? Innan nas, sesungguhnya orang-orang yang telah diberikan keupayaan untuk taat perintah Allah Ta'ala. Innan nas idza ra'aw zalim, kalau dia nampak pengzalim, orang yang buat kemungkaran, orang yang buat maksiat, falam ya'khudhu ala yadayhi, dia tak tegur. Ya'khudhu maksudnya ambil tangan dia, tak pegang tangan dia. Dia tak tegur, tak tahan. Sama ada tegur dengan perbuatan, tegur dengan percakapan, dia tak tahan orang tu. Aw syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabin, ditakuti bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala akan umumkan azab. Allah akan umumkan azab. Semua orang akan kena, tak kisahlah orang salih ke, semua akan kena. Allah Ta'ala akan umumkan azab. Hadis ni kata Imam Tirmidzi, riwayat daripada Muhammad bin Bashar, Yazid bin Harun, Ismail bin Khalid, dan riwayat ni datang dalam Bukhari, Musnad Ahmad. Dengan perawi-perawi yang berbeza. Okey. Jadi kata Abu Bakar, ditakuti bahawa ausyaka bermakna qaraba, ditakuti akan datang, Allah Ta'ala akan umumkan azab. Dan sebab apa reason dia? Kata Mubarak Furi, itad'i fardillahi bila udhrin, untuk seseorang mensia-siakan kefarduan perintah Allah Ta'ala tanpa ada keuzuran. Tanpa ada keuzuran. Jadi Abu Bakar datang dengan spesifik ayat, dengan hadis Nabi nak bagi tahu ayat tu maksud dia macam ni. Imam Tirmidzi pun bila bawa dalam kitab tafsir, dia juga bawa riwayat Abu Bakar nak menafsirkan ayat tadi. Nak menafsirkan ayat tadi. Maka kita nak faham, okey, macam mana, kenapa kena azab pula, kan? Semua kena azab tu macam mana pula, kan? Hadis yang sahih datang dalam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat perumpamaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat perumpamaan. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, mathalul qa'imi ala hududillah, perumpamaan seseorang yang menjaga syariat Allah Ta'ala, dia buat amar ma'ruf nahi munkar, wal waqi'i fiha, dan perumpamaan seseorang yang melanggar perintah Allah Ta'ala, kamathali qaumin, seperti sesuatu kaum, istahamu ala safinah, dia telah draw lots nak naik kapal. Okey, sama ada kau nak naik kapal kumpulan A, nak naik dekat bahagian atas ke atau bahagian bawah. Kan dia orang tak nak naik dekat bawah sebab atas ada air, bawah tak ada air, leceh nak kena naik atas ambil air. Jadi senang aku duduk atas. Istahamu, dia apa panggil, undi, kan, ala safina fa asaba ba'duhum a'laha, maka satu kumpulan okey dia dapat duduk atas, wa ba'duhum asfalaha, wa ba'duhum wa ba'duhum asfalaha, maka sebahagiannya dapat duduk bawah. Fakana alladhi fi asfaliha, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang duduk dekat bawah ni, idza istaqaw minal ma marru ala man fawqahum, dia kalau nak ambil air, orang bawah dia kena pergi naik atas,
bawa air ke bawah. Jadi leceh lah. Setiap kali nak ambil air, kena turun bawah. Kemudian apa dia buat? Faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan lam nu'zi man fawqana. Kalau kita tebuk ni, kita kan duduk bawah, kita tebuklah kapal ni, senang nak ambil air daripada bawah, daripada laut masuk terus. Kita tak payah nak susahkan orang-orang di kat atas tu nak kena bagi air kat bawah. Apa kata Nabi SAW? Nabi bersabda, فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا. Kalau orang dekat atas tu, dia biarkan orang kapal dekat bawah ni yang nak buat macam tu, nak tebuk kapal daripada bawah, apa akan jadi? Halaku jami'an. Semua orang akan binasa, akan karam. فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ. Kemudian وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ. Kalau orang dekat atas, dia kata, kau jangan buat, tak payah. أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ. Apa akan berlaku? Najau wa najau jami'an. Orang akan bawah akan selamat, semua akan selamat. Nabi dah bagi tahu jelas-jelas dah. Macam mana society akan rosak. Society akan rosak bila tak ada amar ma'ruf nahi munkar. Akan rosak. Kita tengok dan benda tu berlaku dalam, kita panggil sebagai apa-apa sahaja. Araknya, judinya, zinanya, rasuahnya, bukan tak ada orang nampak. Ramai orang nampak. Konon nak kekalkan professionalism. Bila ni kita tak apalah, aku nak salam perempuan, profesional dah sikit kan. Itu muka jelas-jelas. Jadi kemungkaran ni apa cara, apa guideline dia? Adakah kita nak kata apalah, aku bukan suka pun kan, aku tak suka, tapi kita duduk dengan orang tu, bila dia buat depan kita, kita tak cakap apa-apa pun. Boleh ke macam tu? Ini pun ulama bahaskan. Apakah yang dikira sebagai satu orang dia rasa macam dia benci kan? Dia bagi tahulah kat orang lain, aku pun tak setuju. Tapi bila orang tu buat depan dia, buat sebelah dia, dia diam je. Ada pula yang justify the sins kan? Orang bukan baik sangat pun, dah confirm syurga ke? Biarlah dia kan, syurga masing-masing, kubur masing-masing kan. Jadi wording ni adakah diredai oleh Allah Ta'ala? Tidak dikira sebagai justifying the sin ke? Justifying, kita benarkan. Ini para ulama bahas, isu dipanggil mudahana dengan mudarah. Mudahana haram. Apa maksud mudahana? Daripada perkataan dahan, lembut. Ulama sebutkan, Ibn Hajar, Ibn Battal dalam syarah Sahih Bukhari, mudahana yang dicegah oleh syariat adalah satu orang bila kemaksiatan dibuat depan dia, dia tak menunjukkan apa-apa reaction dalam nak mencegah benda tu. Dia redha. Bila dia biarkan, dia redha lah. Sebab dia ada dengan orang tu. Dia tahu orang tu buat, dia tengok orang tu buat, tapi dia tak cakap apa-apa. Ini haram. Habis perkara yang diredai oleh syariat, mudarah. Mudarah ni apa? Kita melayani pendosa dengan baik dalam keadaan kita mencegah dia. Nahi munkar tak perlu dengan jerit baru dikira nahi munkar. Tak perlu dengan marah. Kita beritahu dia, kau buat ni dosa,
Allah tak suka. Politely, tak semestinya dengan cara yang teruk. Ini Allah Ta'ala puji. Ini orang beriman. Mudarah, dia layan orang lain, orang pendosa dengan baik, dengan cara hal keadaan nak tegur dia. Ini mudarah. Maka bila kita sebut wording yang nak justify dia, dalam jalan dia, modern, itu salah. Itu bukan cara dia kan. Jadi Al-Imam Al-Ghazali bagi tahu dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali kata dia ada beberapa level dalam nak mencegah kemungkaran. Kata Al-Ghazali, "A'lam anna kullama kana makruhan fa inkaruhu mustahab." Apa-apa perbuatan yang makruh, maka kita nak mengingkari perbuatan tersebut mustahab. Syuful mustahab. Ini kita ingat makruh tu tak masalah lah kan. Makruh je. Makruh je. Tapi tak, ingkar makruh mustahab. Maksudnya boleh ingkar, tak boleh. Fa inkaruhu mustahab la wajibun, tapi tak wajib. Okey. Kemudian kata Al-Ghazali, wasukutu anhu makruh. Diam untuk mencegah perkara yang makruh juga makruh. Diam daripada mencegah perkara yang makruh juga makruh. Macam-macam hal keadaan makruh. Nabi SAW suruh kita panjangkan janggut, bela janggut, dan buat sebaliknya makruh. Beli kain atas buku lari, seluar atas buku lari, buat sebaliknya makruh. Bahkan sebagian mazhab menyatakan haram. Jadi perkara-perkara membaziai dalam pergi dekat surau masjid, guna air wakaf tapi ambil wuduk dengan berlebihan, itu haram, bukan makruh. Sebab dia adalah air yang wakaf. Kita guna berlebihan, haram. Kalau air kita sendiri kita guna berlebihan, itu makruh. Nah, kemudian kata Al-Ghazali, walaysa biharamin Allahumma illa idza lam ya'lam annahu makruh. Kecuali ada satu situation yang kalau orang tu buat, kita tahu dia tak tahu benda tu makruh. Kalau dia tak tahu benda tu makruh, maka kata Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fayajibu dhikr, wajib bagi tahu dia, kau buat ni makruh. Yang kau buat ni makruh. Okey. Kenapa kata Al-Ghazali? Kerana li'annal qarahata fi syara', kerana perkara-perkara yang makruh dalam syariat ni wajib tablighuhu, wajib untuk kita sampaikan. Kemudian wa ma kana muharraman fa inkaruhu wajibun wa sukutu anhu haram. Tapi sekiranya perbuatan tu haram, maka mengingkari perbuatan tersebut juga haram, dan berdiam diri daripada perbuatan, daripada ingkar itu juga haram. Maka ini adalah guideline yang disebutkan oleh para ulama dalam Quran. Ini adalah satu satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan tengok last ayat macam mana Allah Taala sebutkan berkaitan tentang amal ma'ruf nahi munkar. Yang ayat ini ayat yang sangat-sangat penting. Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa dia? Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Orang beriman, lelaki dan wanita, dia adalah saling menolong antara satu sama lain. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah. Allah dalam ayat ni, Allah Subhanahu wa taala telah mengakhirkan salat, zakat semata-mata nak menyebutkan dua sifat penting pada orang beriman. Amal ma'ruf, al-ma'ruf dan nahi munkar. Allah Ta'ala hujung, Allah Ta'ala kata
ulaika humul muflihun. Kemudian ayat yang lain Allah Ta'ala kata apa dia? Orang-orang yang kafir ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir dia tolong antara satu sama lain. Kemudian Allah Ta'ala kata illa taf'alu, kalau kalian tak buat amar ma'ruf nahi munkar, takun fitnah, akan jadi fitnah, musibah fil ard wa fasadun kabir. Ini dalam Quran. Takun fitnah. Jadi ini yang sepatutnya yang kita kena risaukan, yang kita kena engage masyarakat, society dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ini akan menjaminkan keselamatan kita dunia akhirat. Kita tak perlu sibukkan masyarakat dengan perkara yang tidak dituntut oleh kita, oleh syariat. Allah Ta'ala tak suruh kita cari bila hari kiamat. Allah Ta'ala tak perintahkan. Sahabat dalam hadis Muslim, Huzaifah bin Yaman menyatakan satu hari Nabi SAW khutbah daripada subuh sampai maghrib. Bila naik waktu zuhur, naik salat, khutbah, turun balik. Salat, naik mimbar, khutbah. Asar, turun khutbah, turun salat, lepas habis tu khutbah, turun balik. Cerita daripada awal kejadian dunia sampailah hari kiamat, sampailah orang beriman masuk dalam syurga, orang kafir masuk dalam neraka. Satu hari daripada lepas subuh sampai maghrib, non-stop. Tetapi lepas tu sahabat cerita ke kat orang lain. Apa kata Huzaifah bin Yaman? Hafidha man hafidha wa nasiya man nasiya. Orang yang ingat dia ingat, orang lupa-lupa. Maksudnya sahabat pun dia tak cerita benda ni. Dia tak sibukkan sahabat yang lain yang tak present untuk kejar benda ni. Dan satu hari kata para ulama hadis, Nabi pun tak cerita sangat detail sebab satu hari tak cukup. Sebab banyak sangat peristiwa yang berlaku selepas Nabi SAW. Jadi ini bukan dituntut dalam syariat untuk kita sibukkan masyarakat dengan bila nak kiamat. Tak. Ketika Nabi khutbah, seorang badui datang bangun, tanya Nabi, mata sa'ah wahai Rasulullah, bila hari kiamat? Nabi kata apa? Oh, tanda-tanda dia macam ni. Macam ni. Nabi tak buat macam tu. Nabi kata, ma'a'adattalaha, apa yang kau dah persiapkan untuk kiamat? Itu soalan Nabi SAW. Apa persiapan? Itu taklif. Itu kita punya yang dituntut oleh syariat. Allah Ta'ala tak tuntut untuk kita takutkan manusia dengan kiamat, sibukkan dia orang dengan kiamat. Sebab itu urusan Allah. Itu urusan Allah Ta'ala. Sehingga kita rasa bahawa kita ni dah tahu kiamat. Oh, dah dekat ni. Nabi beritahu dengan sahabat, bu'ithtu ana wasa'atu kahatain. Aku dijadikan Nabi dengan hari kiamat ni rapat ni macam ni. Oh, Nabi sahabat sepatutnya lagi agresif daripada kita. Tapi tak buat macam tu. Zaman Nabi lagi, kenabian Nabi itulah tanda kiamat dia. Itulah tanda kiamat besar juga. Kan, jadi kita kena engage society dengan apa yang dikehendaki oleh syariat. Maka insya-Allah kita akan tunaikan hak mereka. Dan kita akan selamatkan agama ramai orang. Kerana agama diri kita juga, agama masyarakat. Kerana ramai lagi orang buat dosa, buat maksiat, tak datang kepada syariat. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita taufik dan hidayah, kurniakan kita taufik dan hidayah untuk kita dapat taat perintah Allah Ta'ala, tinggal larangan Allah Ta'ala. Dan saya akhiri dengan ayat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman bahawa innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya hanya milik Allah pengetahuan hari kiamat. Wa yunazzilul ghaith, bila nak turun hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, apa yang ada dekat dalam rahim ibu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Allah Ta'ala kata tak ada seorang pun tahu apa yang dia akan buat esok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tak ada mana-mana manusia yang tahu dekat mana dia akan mati.
Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita ke dalam syurga Allah Ta'ala tanpa hisab, mendapat naungan arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala selamatkan iman dan agama kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.